Abang, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat abang untuk kita punya jenis-jenis kerusi muncir tau. Okey, untuk kita punya muncir kita ada 4 jenis kerusi. Untuk kerusi kita ada 2 jenis warna tak, kita ada warna kaki dan juga warna hitam. Pertama dengan kita punya muncir single tau. Muncir single ni boleh tampung berat sehingga 100 kg sahaja. Yang kedua kita ada high bag, boleh tampung berat sehingga 120 kg. Yang ni pula yang ketiga, yang high bag adjustable tau. Yang ni dia boleh tampung berat sehingga 120 kg juga, tapi yang ni dia special sikit sebab apa? Dia boleh adjust bahagian backrest dia sehingga 140. Jom Ali tunjuk cara nak adjust dia. Kak abang tekan sahaja button ni dekat bahagian atas, yang paling atas untuk kita punya adjust 140. Lepas dah adjust dia akan jadi macam ni tak? Next, yang ni yang double tau. Dia boleh duduk dalam 2 orang. Okey, untuk double ni dia boleh tampung berat sehingga 150 kg. Abang, untuk material kain kita punya muncir ni ialah Oxford fabric tau, dan kita punya besi kita pakai Styrene punya material. Okey, so dia memang sangat-sangat kukuh, tak mudah koyak, tak mudah rapuh. Okey, abang kalau berminat dengan kita punya kerusi ni, jangan lupa dapatkan dekat bag dekat bawah sekali tau. Abang kalau beli dengan kita, kita akan bagi sekali dengan storage bag tau. Okey, bye bye, see you pada dekat next video dia.